Orang yang gosok gigi siang hari ketika sedang berpuasa, dalam bab bersugi ataupun gosok gigi ketika sedang berpuasa ini, sebelum daripada gelincir matahari dibolehkan, selama mana tidak ada sesuatu masuk ke dalam kerongkok. Kalau hanya gosok luar saja, tak masuk sesuatu dalam kerongkok, maka tak ada masalah. Adapun gosok gigi setelah daripada gelincir matahari, hal tu berlaku khilaf di kalangan ulama. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, makruh gosok gigi setelah daripada gelincir matahari. Selepas masuk waktu zuhur, makruh gosok gigi. Sebab mana makruh? Kerana dalam mazhab Syafi'i kata lagu mana di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berubah bau mulut orang yang berpuasa itu adalah atyabu indallahi min rihil misk, lebih wangi di sisi Allah berbanding dengan bau kasturi. Orang berpuasa tak makan sampai ke bau mulut dia, nisbah di sisi Allah wangi lebih daripada kasturi. Wangi di sisi Allah, bukan di sisi kita. Buat tak faham hadis itu, kita puasa bau mulut, kita pergi depan kawan kita, depan kawan kita. Kawan kita nak kata busuk, dia kata tak, dalam hadis kata lebih wangi. Jadi hal tu tak kena, sebab dalam hadis menyebut atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah, bukan di sisi kita, di sisi Allah daripada bau kasturi. Okey. Ulama mazhab Imam Syafi'i dikata lagu mana? Oleh kerana berubah bau mulut ini ada kelebihan, maka menghilangkan kelebihan adalah perkara yang tidak comel. Maka makruh menghilangkan bau mulut setelah daripada gelincir matahari, kerana biasanya bau mulut setelah daripada gelincir matahari adalah kerana lama tidak makan. Adapun bau mulut sebelum daripada gelincir matahari bukan biasanya kerana lama tak makan, mungkin kerana kita makan sesuatu benda yang berbau. Okey, itu hukum kita gosok gigi pada siang hari ketika kita berpuasa. Wallahu a'lam.